Saya mengucapkan tahniah kepada YB Timbalan Menteri Adam Adli kerana dilantik sebagai pengurusi MPN Melaka, Majlis Perhubungan Negeri Melaka, Majlis Perhubungan Negeri Melaka, bagi menggantikan saudara Samsul Iskandar. So benar dakwaan saya hari itu bahawa Samsul telah dilucutkan jawatan sebagai pengurusi MPN Melaka dan digantikan oleh Adam Adli bagi memegang jawatan tersebut. Okey. Pesanan saya kepada Adam Adli, saya kata yang pertama sekali, kalau Adam Adli, ini pesanan abang pada adik dan pesanan daripada komrad kepada komrad. Kalau kamu nak mengekalkan momentum sebagaimana yang ada pada Samsul Iskandar dan juga kepimpinan sebagaimana yang ada pada Samsul Iskandar, maka kamu akan menempah jalan yang amat sukar. Bukan setakat kamu akan menghadapi pilihan raya negeri Melaka, dan dia akan jadi macam Sabah tau. Dia akan jadi macam Sabah, dicucuk hidung, ditentukan kerusi, dan akhirnya apa yang berlaku? Ruyup dan melingkup. Okay. Kedua, kamu akan bertembung dengan sekali lagi Akmal Saleh. Kan, kamu akan bertembung dengan semisal Akmal Saleh, tuan-tuan. Semisal Akmal Saleh ni kamu akan bertembung. Kamu akan bertembung dengan Akmal Saleh. Saya tahu dalam beberapa occasion dahulu Adam pernah bertembung dengan Akmal Saleh. Cuma Adam ni dia ni bersopan santun. Saya bukan kata dia tak kasar. Dia ni bersopan santun. Dia tak macam Akmal. Akmal ni dia main bedas dia je, main das dia je. Dia main bantai je. Kan, kalau ikutkan Adam Adli ni masih lagi bersopan santun, masih lagi berbudi bahasa dan berbaik dan baik. Kalau dia jumpa saya, dia menghormati saya sebagai orang lebih tua daripada dia, dia nampak dia hormat walaupun dia seorang YB dan seorang menteri. Tetapi saya katakan bahawa dia akan menghadapi dua halangan yang paling besar di dalam PRN Melaka ni. Walaupun dia hanyalah seorang pemangku saja. Dia pemangku, dia incumbent lah, dia incumbent. Tapi incumbent pun memang dia kena pegang lama benda tu. Dia akan menghadapi dua halangan yang paling besar di dalam PRN Melaka yang akan datang nanti. Halangan pertama adalah halangan luaran, iaitu UMNO. Dan orang yang dia akan kena berunding dan bertembung adalah Akmal Saleh. Akmal tempoh hari telah pun menyatakan bahawa tidak akan ada rundingan melainkan di dua kerusi Perikatan Nasional, yang mana PN menang dalam pilihan raya negeri 5 tahun lepas. 4 tahun lepas PN menang, di situ boleh runding. Selain daripada itu tak boleh runding. 22 kursi milik UMNO Barisan Nasional dan 4 ke berapa kata milik DAP, 2 milik PN. Lain daripada itu kita tak boleh runding, 2 je boleh runding. Artinya dalam keadaan tersebut seolah-olah UMNO Barisan Nasional dah menentukan kerusi PKR. Seolah-olah dah menentukan kerusi PKR, tuan-tuan. Alright, dah seolah-olah menentukan kerusi PKR. Sekejap. Sudah menentukan kerusi PKR, seolah-olah demikian lah. Dia macam ni UMNO Akmal kata dua kerusi ni, bukan dia kata dua kerusi ni Pakatan Harapan ambil Dia bukan kata macam tu. Dia kata dua kerusi ni boleh runding. Dia tak kata Pakatan Harapan ambil. Sebab PKR last PRN kalah teruk kosong. PKR tidak ada kerusi DUN di Melaka, yang tinggal hanya satu parlimen di Melaka, iaitu Adam Adli punya kerusi. So di peringkat DUN negeri yang akan bertandingan, PKR tak ada kerusi. Yang ada DAP, tuan-tuan. DAP ada kerusi, PKR tak ada. So bila PKR tak ada kerusi, Akmal kata apa? Majoriti dipegang oleh UMNO Barisan Nasional. Akmal kata apa? Untuk dua balance tu, yang tu kita boleh runding. Bukan kamu punya, bukan. Kita boleh runding. Mungkin kamu punya, mungkin kami punya. Mungkin kamu punya, mungkin kami punya. Alright? So meaning to say, apa yang Akmal kata itu adalah kerusi ni kita runding, tapi belum tentu kamu punya. Mungkin kamu tak payah tanding pun. So saya bagi tahu kepada YB Adam Adli, kalau itu pegangan dan pendirian UMNO Barisan Nasional, kita langgar jelah semua Melaka. Sebagaimana PAS pernah langgar, Bersatu pernah langgar PAS Barisan Nasional sewaktu dalam PRN yang lepas. Pada masa itu BN bergabung dengan PAS untuk
PAS bergabung dengan Perikatan Nasional untuk melawan UMNO. PAS dan bersatu lawan UMNO. So bagi saya, kalau macam itu keadaan dia, kita lawan lah. Sepatutnya kita kena kembali ke the drawing board. Kalau betul-betul nak kerajaan campuran, kita bahagikan mengikut apa orang kata, perbincangan kita. Sepatutnya itu berlaku. For me, kalau tidak ada at least 5 ke 7 kerusi PKR di situ, atau Pakatan Harapan PH kat situ, then no negotiation. Ini pandangan saya. Itu halangan pertama. Halangan kedua sebenarnya ini paling besar. Tahu apa? Halangan dalaman. Halangan dalaman sebenarnya adalah halangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Okay. Sebagaimana yang berlaku di Sabah, saya nampak benda yang sama akan berlaku di Melaka. Benda yang sama akan berlaku di Melaka. Tak apa, kita kena bagi laluan kepada sahabat kita, kawan kita, rakan kita, iaitu Barisan Nasional, untuk memegang dan terus memenangi semua banyak kerusi di Melaka ini. Kita kena kekal pada status quo. Kita kena kekal pada status quo. Yang DAP menang, DAP pegang. Yang mana BN UMNO pegang, BN UMNO pegang. Yang mana dua tu tak apalah, kita runding lah, kita minta lah dua tu bertanding. Satu amanah, satu PKR. Satu amanah bertanding, satu PKR bertanding. Boleh tak? Aduh, dia macam hari tu lah kan. Daripada 76 kerusi, 73 kerusi Sabah, 73 kerusi Sabah, Pakatan Harapan dapat 22. Satu tarik diri. Daripada 22, 10 je bertanding. 10 je bertanding, tuan-tuan. 10 campur 2, 12 lah. Tapi satu tarik diri, tinggal 11 je bertanding. Daripada 73 kerusi. Ini parti apa? Parti kerajaan yang memerintah, tuan-tuan. Tapi kita jadi beggars. Kita jadi beggars. Sebab apa? Sebab kita tidak ada satu pemimpin yang kuat untuk buat negotiation skill. Paling-paling kurang kita kutuk Akmal macam ni. Tuan-tuan tengok macam mana dia jerkah MIC. Macam mana dia jerkah MIC. Terduduk kau. Tak ada bunyi, tak ada. Dia terus lawan. Itu baru pemimpin. Kalau kita tengok pemimpin kita, apa takut? Kita jerkah, kita jerkah. Kita nak takut apa? Kita lawan. Saya kata dekat Adam, lawan, jangan takut. Tadi saya message Adam ni, bro, cakap, OIB, lawan, jangan takut. Tahniah lah kepada Adam Adli. Tapi tahniah ini bukan satu tahniah. Ini bukan satu pujian ataupun bukan satu kemuliaan. Ini adalah satu bebanan. So Adam, for me, nasihat saya adalah, kamu, the first thing that you should do adalah, the first thing ni Adam, saya cerita pada Adam Adli ni. Saya rasa Adam Adli tengok benda ni. Kalau dia tak tengok, ambil bahagian ni hantar ke dia. Adam, the first statement, orang tak tahu lagi Adam dah jadi dilantikkan. Adam ni orang tak tahu. Ni saya cerita ni, tuan-tuan orang yang pertama tahu. Kalau Adam nak kekal relevan, yang pertama sekali Adam kena buat esok hari bila wartawan tanya, kita cakap macam ni, saya selaku pengurusi MPN Melaka yang baru, dengan kami, saya ada pendirian saya sendiri mengenai pembahagian kerusi. Okay, cakap macam tu, saya ada pendirian saya sendiri mengenai pembahagian kerusi. So dia wartawan akan tanya, jadi YB, adakah YB akan runding semula? Dia macam ni lah, pendirian saya itu saya akan ajukan kepada pihak pimpinan atasan, dan saya akan runding, dan setelah kami berunding, baru saya akan kembali kepada pihak media untuk menyatakan pendirian kami secara jelas, kerana pilihan raya negeri Melaka tidak lama lagi. Okey, dia buat macam tu. Apa tujuan buat macam tu? Dia ada dua prong. Satu, kita hantar signal kepada UMNO Barisan Nasional, I'm not gonna say yes to you just because you said it. Kamu akan dapat 2 kerusi, I'm not gonna say yes to you. And nombor 2, perbincangan kerusi ini bukan di peringkat Akmal Saleh. Negotiation kerusi ini bukan Akmal Saleh yang tentukan. Negotiation kerusi itu di antara presiden dengan presiden, di antara Zahid Amini dengan Anwar Ibrahim, bukan Akmal Saleh dengan Adam Adli. Itu point dia. Ajar sikit Akmal Saleh tu bahawa whoever's gonna say about the seat, bukan Rauf pun. Rauf pun tak ada kuasa. Rauf nak bertanding pun, presiden apa orang kata, Barisan Nasional Zahid kena sign tu. Kalau presiden tak sign, Rauf pun tak boleh bertanding. Akmal pun tak boleh bertanding kalau presiden tak sign watikah. Jangan main-main
So makna kepada ayat tadi tu adalah perbincangan itu di antara presiden dengan presiden. Itu yang pertama, signal kepada Akmal. Kedua, signal kepada parti bahawa saya nak runding semula, saya nak negotiate semula, saya nak pastikan ada perbincangan semula. Let's go back to the drawing board. Kita nak pastikan kita dapat at least sejumlah kerusi yang adil berdasarkan kepada komposisi kita sebagai kerajaan perpaduan. Dan yang ketiga, dia signal kepada rakyat. Oh, baguslah Adam ni. Adam memang bagus. Barulah pemimpin. Bukan yes boss, no boss, yes boss, alright boss, boss. Bukan. Kan? Kalau tak jadi macam dulu, kita tengoklah macam mana kan. Saya terima sajalah apa pandangan daripada Datuk Seri. Itu bukan pemimpin. Kalau macam tu, baik supaya tak jadi pemimpin. Itu nama dia rubber stamp. Tukang-tukang rubber stamp je. Idea tak ada, semangat tak ada, kekuatan tak ada. Bila kita tunjukkan kekuatan kita, barulah rakyat rasa confident dengan kita. Saya nak kita rakyat nampak confident dengan kita. Okay Adam? OIB Adam? Alright? Boleh buat macam tu saya tengok nantilah. Ini bukan saya mengarahkan. Ini cadangan. Kalau nak ikut, tak nak ikut tak apa. Tapi saya dah bagi tahu kalau buat macam tu, ini kebaikan dia. Oh, ada satu lagi dan tak akhir sekali. Katakanlah lepas Wabi Adam Adli kata, kita akan berunding, kita akan go back to the drawing board. Pembahagian dahulu di mana kemenangan kita akan runding semula. Katakanlah lepas kita Adam dah berunding dengan pimpinan kata pimpinan buat keputusan. Tidak, kita tidak akan mengganggu kerusi Barisan Nasional dan kerusi DAP. Therefore kita tidak bertanding atau hanya bertanding satu kerusi. Biar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat pengumuman itu, bukan Adam Adli. Kalau Adam buat pengumuman itu, Adam akan kena maki Adam kena maki. Serius, Adam akan kena maki. So biar Datuk Seri Anwar Ibrahim buat pengumuman itu. Kalau Datuk Seri Anwar kata, Dam, kau umumlah Dam, minta maaf Datuk Seri Presiden, Datuk Seri umum. Buat macam tu. Itu abang ajar Adam macam mana cara dalam politik. Kadang-kadang orang nak korbankan kita. Sekarang ini kita ambil tali korban tu, kita letak kat leher dia balik. Tu kaedah dia. Faham Alright? Okay, habis kat situ.